Uish, itu kalau dapat satu Yongkong Mah pun lepas pun nak beli Lamborghini. Pulau Nangka ni dikatakan pulau yang mempunyai harta yang banyak yang disembunyikan oleh Sultan Mahmud Shah. Pulau Nangka ni terletak di Melaka yang di mana jarak dia lebih kurang 17 km daripada pantai Melaka. Menurut sejarah lisan dikatakan Pulau Nangka ni pernah menjadi lokasi rahsia untuk Sultan Mahmud Shah yang merupakan sultan terakhir dalam Kesultanan Melayu Melaka sebelum jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Dikatakan sebelum baginda melarikan diri ke Muar, Sultan Mahmud ni sempat menyembunyikan harta kekayaan baginda di Pulau Nangka ni. Dan dikatakan harta tu bukanlah sikit, lebih kurang dalam 84 peti besar yang dikatakan dalam tu memiliki Yongkong Mah. Uish, itu kalau dapat satu Yongkong Mah pun lepas pun nak beli Lamborghini. Dan sejak 1995 dikatakan syarikat-syarikat swasta ni mereka cuba untuk cari harta-harta tu, dan antara syarikat yang pernah cuba untuk cari harta karun dekat Pulau Nangka ni salah satunya SPI, iaitu Smart Partnership International. Dan yang paling terbaru ni pun pada tahun 2014 di mana ada satu pasukan yang mendakwa mereka ni terjumpa pintu rahsia di dalam gua tu, dan bila mereka masuk untuk tengok, mereka ternampak ada peti-peti harta karun. Tapi bila mereka cuba nak dekat, tiba-tiba peti tu hilang. Jadi adalah beberapa teori konspirasi yang mengatakan harta-harta tu disembunyikan dan dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Jadi betul ke harta karun dekat situ betul-betul ada ataupun hanyalah sekadar mitos? Jadi dekat sini adalah beberapa teori konspirasi yang mengatakan harta-harta yang berada di dalam Pulau Nangka ni telah pun dijumpai oleh pihak-pihak tertentu, tapi dirahsiakan supaya tidak diketahui oleh orang-orang tertentu lah, yang di mana mereka mengatakan harta tu bernilai berbilion-bilion. Tapi dikatakan di dalam peti tu bukannya terdapatnya emas sahaja, ada juga dokumen-dokumen penting tentang rahsia Kesultanan Melaka. Tapi Pulau Nangka kini telah pun menjadi sepi, dah tak ada dah pencarian tentang harta karun. Malah dia menjadi sebagai satu cerita untuk rakyat, mungkin cerita tu mitos. Jadi kalau hampa nak cuba cari harta karun, cubalah pergi dekat Pulau Nangka.